Aku nak ajak Nilam dating. Kalau dia terima, dia memang jodoh terbaik dalam hidup aku. Okay, and kalau tak? Aku akan move on. Move on untuk yang ke-100 kali. Maksud kau? Susah aku nak cakap dengan kau ni. Bagilah aku moral support ke apa. Okay, fine. Aku support kau. So, all the best and good luck. Lama tak makan masakan you. Nanti bila you dah sihat, bolehlah masak selalu. First bite. Dah besar pun boleh tumpah lagi. Dah, jom. Balik. Julia dah tunggu tu. Lama dah ni. Datuk, saya minta dia dulu. Datuk semoga cepat sembuh, Banyak-banyak akan berehat. Yos, No, I macam mana benda ni boleh ada dalam rumah? didn't drink Kalau you tak minum, how the hell benda ni boleh masuk dalam rumah? sebab I was just really stressed. Fikir pasal hal cerai kita. So you minum air kencing setan ni? Maksudnya you masih minum? Oh, Rahman, I tak buat apa. I seorang, you tak balik rumah, langsung tak belikan I. And then I rasa macam I kena paksa untuk isi borang cerai tu. I really did not know what to do. Macam, I was betul-betul stress. Then you rasa dengan minum benda ni dapat hilangkan your stress? This is the reason kenapa kita jadi macam ni, tau Laila.